Dalam video sebelum ini, kita dah cakap tentang 7 pengguna air. Kini, kita akan bercakap tentang 7 pengguna kuasa ais pula dalam dunia Bobo Boy dan Mekamato. Nombor 1, semestinya adalah Bobo Boy ais sendiri dengan kuasa tahap kedua yang boleh memanipulasi ais sesuka hatinya untuk membuat pelbagai jenis serangan pembekuan dan teknik seperti meluncur. Malah, dia boleh menghasilkan bermacam jenis senjata dan peralatan seperti meriam, busur panah dan perisai, semuanya daripada ais. Ini termasuk juga segala fusion Bobo Boy ais seperti Frostfire dan Glacier yang masih mengekalkan ciri-ciri ais. Malah, golem ais yang dihasilkannya juga boleh bertindak sendirian dan menggunakan kuasa pembekuan, sama seperti tuannya. Nombor 2 adalah sang penguasa asal elemen ais iaitu Masma Wise yang telah pun mencapai tahap ketiga iaitu kuasa Blizzard. Masma Wise pada asalnya memperolehi kuasanya daripada sebuah power sfera. Senjata yang digunakannya adalah sebilah cokmar besar yang dipenuhi dengan ais tajam. Nombor 3 adalah Retaka, penguasa kedua dengan kebolehan untuk memanipulasi ais. Dia mendapat kebolehan ini setelah mengalahkan Masma Wise dan menyedut kuasa tersebut untuk dirinya. Sayangnya, kita tak pernah lihat rupa Retaka Blizzard kerana dia tidak berjaya merampas kembali kuasa ini daripada Bobo Boy dalam movie kedua. Nombor 4 adalah robot Sejuku. Robot berupa peti ais ini muncul dalam siri Mekamato. Dia berupaya menghembuskan hawa dingin yang kencang untuk membeku sesebuah kawasan. Robot yang tidak suka akan cuaca panas ini juga boleh mempertahankan dirinya dengan menggunakan ais pacak dari tanah serta dengan membina iglu yang sangat tebal. Nombor 5 adalah kaum ais batu. Makhluk alien berbentuk batu dan ais beku ini merupakan penduduk tetap di planet Baraju yang hidup dengan harmoni di samping kaum batu api. Kalau sebelum ini kita pernah lihat kebolehan Rokta-Roka yang panas membara, semestinya kaum ais batu juga tak kurang hebatnya dengan kebolehan pembekuan dingin mereka. Nombor 6 adalah robot Masma Wise. Robot ini dicipta oleh Pak Pato sebagai boneka tiruan yang mempunyai kuasa ais sama seperti Masma Wise yang asal. Semua ini dapat dilakukan dengan menggunakan kuasa power sfera keyboard milik Pak Pato. Nombor 7 adalah bonus tambahan di mana kita letak saja puak salju yang menghuni planet Baraju. Secara asasnya, mereka ini tidak mempunyai kuasa manipulasi ais. Akan tetapi, mereka semua bertemakan ais dan salji dan sudah beradaptasi dengan iklim sejuk dingin. Malah, mereka menggunakan senjata ais dalam pertempuran-pertempuran mereka. Untuk melihat lebih banyak video tentang pengguna-pengguna kuasa elemental dalam dunia Bobo Boy dan Mekamato, klik sahaja thumbnail link video di sini. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi.